saya Pushpanandhan. Saya ada kencing manis sudah 15 tahun. Tapi saya angkat buat hospital saja. Tapi saya punya report selalu naik atas turun macam tu juga. Lepas tu doktor cakap you kena taruh insulin lah. Sebab buat tak boleh kontrol lah dia. So insulin. Saya cakap bagi saya 6 bulan lagi. Saya cuba lagi try to control lah. Lepas tu ada kawan saya di TikTok, dia ada cerita lah ini BI4 dengan kopi. Saya cuba makan ni buat dua kopi dengan BI4. Lepas saya makan 1 bulan, saya reading 5 hingga 7 sampai sekarang. Sebelum itu tak tentu 7, 8, 9, 10, 12 pun ada. Macam tu, tak tentunya. Kadang-kadang boleh jadi 15 pun macam tu. Tapi sekarang concern 5 hingga 7. Berapa biji makan sehari? Mula-mula saya makan 3 biji pagi, petang 3 biji, malam 3 biji. Sekarang saya makan 2 biji pagi, 2 biji malam. So memang kontrol lah. Lepas tu kali ini saya pergi hospital, doktor tu cek semua. Lepas tu dia tanya apa ubat you makan. Dia tanya saya. Saya cakap yang apa yang kamu bagi lah. Dia cakap macam tu. Saya tak cakap lah BI4 ni lah nak suruh. So ini lah dia sekarang saya punya dosis lah. Saya dulu kena ambil 5 biji, 6 biji macam tu lah ubat. Sekarang dia bagi 2 biji saja. Pagi dengan malam saja. Dulu 3 kereta. Boleh buat kereta. Lagi satu, dulu saya selalu tidur banyak. Sekejap makan lah, tidur macam tu. Lepas tu saya tak boleh bawa kereta pun sekejap. Sekarang saya boleh bawa kereta pergi ke KL, boleh balik pun satu orang. Sekarang kalau dulu saya bawa dengan bini pergi, dia bawa setengah jam atau saya macam tu. Sekarang tak. Malam kadang-kadang saya tinggal pukul 1 sana malam, 3 ke 4 ke balik pun tak tidur terus, macam tu. Memang kesan lah, ada kesan dia.